Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guys, seperti yang korang nampak ni lah, aku baru merasa pack champion rice, iaitu AR dan juga SR, di mana AR dia adalah Oboimon dengan Gopalmon kan, tak silap, dan SR dia adalah Papazola guys. Tapi sebelum aku unpacking ni, yang mana belum subscribe lah channel aku guys. Yang mana dah subscribe, thank you support korang. Aku akan sentiasa buat video yang terbaik untuk korang, okay? So untuk pengetahuan korang, aku memang susah gila nak hunting 2 kad ni. Aku tak tahu kenapa, tapi memang aku pergi 7E ke apa ke, memang susah gila nak dapat. Lagi-lagi Oboimon dengan Gopalmon dengan ni Papazola. Tapi aku tak tahu, sebab ada orang dia kata dia pernah beli AR pack AR ni, dalam dia kad biasa. So aku harap aku dapat ni, aku pack biasa lah guys. Jom tanpa kita buang masa, kita buka pack AR dulu guys, Oboimon dengan Gopalmon. Aku pernah tengok artwork dia, memang cantik gila. Aku rasa ni antara watak yang aku paling gemar lah dalam cerita Papazola the movie. Memang watak dia orang ni memang watak yang biasa. So macam biasa lah guys, dia ada dadu, lepas tu dia ada samurai, lepas tu dia ada apa lagi, dia ada boboiboy sopan, then dia ada boboiboy air, dan juga dia ada boboiboy api. Next dia ada Mama Zilla, Operative Zilla. Dan nice, kita ada dapat kad gold guys. Oboimon and Opalmon. Wah, gila tinggi HP dan attack dia 200 dengan 180. Tapi korang kena pakai kad boboiboy dengan Gopal, baru korang boleh aktifkan kad ni. Efek dia tak nampak lah guys, sebab tulisan dia tulisan Lucina kat sini. Aku pun cuba try zoom, memang tak nampak. Tapi aku bagi tahu korang lah, efek dia korang boleh alihkan kad pihak lawan. Tak kira lah kau menang awesome ke, kau kalah awesome ke, kau seri awesome ke, kau alihkan kad daripada deck menang dorang ke deck kalah. OP gila kan, mantap kan. Okay, so design dia tak adalah cantik jugalah bagi aku kan. Gold tak adalah macam gold sangat, dia ada macam merah-merah sikit, tak fully gold. So okay lah, not bad. So jom next kita tengok kita punya pack champion rice SR, iaitu Papazola. Orang tengok 2 bintang kan, dia super Papazola lah, di mana Papazola kuasa terakhir dia. Guys, jom kita tengok macam mana kad dia. Mantap ke tak mantap? Let's go. So inilah dia, macam biasa kad dia. Ada dadu, kita ada Kubiko, kita ada Fang, kita ada Pak Patu Robot Mega, Yonbi, kita ada Api Full dan kita ada, itu dia kad Papazola SR Super Papa, 200 HP dan 200 SP. Dia lebih kurang macam Oboimon dan Opalmon lah. Dia punya emas dia tak adalah emas sangat, dia ada campur-campur merah sikit. Bagi aku okay, not bad. Efek dia pula, pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. Tetapkan HP dan attack pihak lawan kepada 20. Okay, nice. So kat sini kalau korang compare, memang macam sama lah dia punya goal dia. Bagi aku macam okay, not bad. Watak tak okay, tapi kad dia macam biasa lah guys. Aku tak tahulah, itu pendapat aku lah kan. Tapi apa pendapat korang macam mana? Tapi aku lagi suka watak Oboimon dan Opalmon. Memang mantap guys. Ciao.